Mengikut legenda di Bentong Pahang, di perkampungan Bentong Pahang, dahulu, pada zaman dahulu, ada satu keluarga gergasi duduk di situ. Betul tak betul, Allahualam. Kalau nak tahu, saya akan ceritakan lah. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan beribu terima kasih kepada yang subscribe saya, like di video saya, kan. Selepas saya update video yang lepas, saya ada minta lah subscribe. Alhamdulillah ada respon, dan respon tu membuatkan saya semangat lagi untuk saya membuat cerita. Alhamdulillah, terima kasih. Saya mendoakan anda semua dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat, dan semoga dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat, kan, rezeki dan segalanya lah, insya-Allah. Amin rabbana alamin. Kan, sebenarnya nak dapat subscriber ni susah. So pasal subscriber ni membuatkan saya pernah down sekejap, kan, sebab susah. So saya terpaksa buang malu untuk mohon minta subscribe daripada penonton yang mana sudi. Saya tak paksa. Apapun saya terhutang budi, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih membuatkan saya kembali bersemangat. InsyaAllah saya akan buat cerita yang lebih baik, dan saya akan memperbaiki daripada hari ke hari. Dan saya banyak ada cerita, cuma kalau sudi komen je nak cerita dari negeri mana. Saya akan cari cerita yang saya belum cerita, saya akan buat. Saya banyak negeri, semua negeri saya ada. Setiap negeri saya ada 3-4 jenis cerita, insya-Allah. Kita sambung kepada cerita kita pada kali ini. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami isteri ni, dia tinggal di kampung Bentong. Kampung dari Bentong. Dema ni dah kahwin agak lama dah. Tapi tu lah, belum rezeki lagi lah. Bila belum rezeki lagi, maknanya dema ni tak ada anak, belum dapat cahaya mata lagi. Maka mereka ni di rumah duduk berdua je. Bila duduk berdua je, mungkinlah jemu ngamaknya, duduk tengok muka yang itu. Bila dah jemu, mulalah ada masalah. Pantang silap sikit, bertelaga. Silap sikit bertelaga. Mulalah macam-macam, itu nak naik, ini nak naik. Tapi itulah, sebenarnya ini bukannya ada masalah. Ada anak ke, tak ada anak ke, kalau pandai cara bawanya, alhamdulillah, happy je, ya tak? Biasalah cerita. Okey, kemudian nak jadikan cerita, satu hari tu mereka ni bertelagah terlalu teruk, gaduh terlalu teruk, sehingga kan laki ni punya batai barutnya, dia pergi bedainya bini dia, pukul bini dia. Lepas dah pukul, dicerainya pula. Tuhan, laginya bajang. Kalau dekat dengan awak dah lapor kan dah. Dah diceraikannya, dihalau ni pula daripada rumah. Betul-betul orang kata binatang punya lelaki kan, bang. Lepas dia bercerai dengan bini dia, selang berapa bulan, dia kahwin dengan perempuan baru. Ini yang kata dia batai barut ni. Rupanya dia dah ada agenda lain dah. Dia dah ada agenda lain. Patut lah beraya-raya benar. Pantang silap sikit bertelagah. Rupanya dah ada agenda dah. Ini yang bahaya ni. Dengan perempuan baru ni, nak katakan lawa, memang lawa lah daripada yang lama. Memang lawa. Tapi rezeki ni yang baru ni ada 5 orang anak. Setahun seorang. So dia dah ada 5 orang anak. Bermakna hubungan dia dah 5 tahun. Itulah yang batai barut ni lagi ni, kan. Lah haburnya dia ni, dia dah tahu yang dia tu tak mampu, hanya petani kecil. Yang pergi bedai sampai bersusun 5 orang anak tu nak buat apa? Aja sakit 5 ni, kan. Aja gemuk. Bila dah ada 5 orang anak, dia dah tak mampu pula nak nanggung makan. Asyik tak cukup makan je. Kena roja lah bini barunya. Nanya lah dia kerja keras pula. Nak nanggung pula cover. Main tai. Tuhan. So Syahdan, bila bini baru dia ni kerja berat,
So satu hari tu bini dia ni jatuh sakit. Bila udah jatuh sakit, tak sangka-sangka meninggal. Oh Tuhan. Bila udah meninggal, yang laki ni pula udah menung lah. Dia apa lagi? Kalau dah, yelah bini dah tak ada. Oh drop jadinya. Dah, betul ke dah? Bila bini dah tak ada, kawan dah runsing. Pasalnya ada 5 orang anak nak kena jaga. Dia ni hanya petani kecil. Oi, masa 2 orang roja pun tak boleh nak cover. Ini kan dia seorang. Oi, main cair katanya kan. Dia pun dah mula serabut. Dia fikir, dia punya fikir. Dia dapat idea. Dia panggil anak dia. Dia cakapkan lah, wahai anak papa sekalian, besok kita akan pergi mengai dekat satu tasik ni. Kat situ ada ikan patin. Kita kena dapatkan ikan patin. Kita nak buat tempoyak kata. Esok pagi kita pergi. Kat sana seronok kata. Okey, seronok happy. Boleh main-main kata. Oh seronok lah lima. Anak-anak dah seronok. Bila tiba masa paginya pula, mereka ni dah siap lah. Cuma pergilah lima ke tasik tu. Sampai. Bila dah sampai, oh apa lagi, masing-masing pun mengair lah, mancing. Yang kecil-kecil ni bermain lah. Time ni yang bapak dia cakap ni, kau mau mancing, bapak nak cari kayu api juga. Nanti kita nak balik, kita nak masak. Kayu api tak ada, apa cerita? Ngangir kita katanya. Bapak dia pun nak cari kayu api, tapi bapak dia tak datang balik dah. Budak-budak ni pula tak tahu tempat tu kat mana. Jalan balik pun tak tahu. Kemudian dia ni tunggulah bapak dia ni. Tunggu tak ada. Tunggu tak ada. Hanya hawa betul. Judahnya ngobok semua. Kecuali adik bongsu dia tak ngobok. Adik bongsu dia ni kira hardcore juga. Dia panjat pokok tinggi. Tak, dia panjat pokok tinggi, dia cari jalan pulang. Jalan balik lah. Dia cari. Time tu suasana dah gelap. Mungkin dah pukul 7 macam tu lah. Oh no. Yang lain ni ngobok lah takut. Pasal dah gelap. Adik dia panjat. Adik dia nampak satu cahaya pelita daripada jauh. Oh ada rumah kata. Dia pun turun. Dia turun. Kakak, abang, adik semua. Ada rumah katanya. Jom kita pergi kat rumah tu, ada cahaya. Saya nampak, saya panjat tadi, dia kata. Dia pun pergi. Panggil bagi salam. Bila dia bagi salam, si bongsu dia bagi salam, tingkap rumah tu terbuka. Keluar seorang perempuan pangkat makcik-makcik. Ngapain ni? Kami sesat, cik. Bongsu ni cakap. Sesat? Ya, kami sesat. Kalau boleh naklah tumpang tidur malam ni, cik. Esok pagi kami beramboi lah katanya. Tumpang tidur? Boleh, makcik tak ada masalah. Tapi kamu tahu ini rumah gergasi kita. Rumah gergasi? Tapi tak apalah. Marilah masuk. Tapi makcik kena nyorokkan koma kat bawah katil. Sebab nanti gergasi tu tengok koma, oh mampu. Kena melantak koma katanya kan. Boleh cik, boleh. Asalkan boleh tidur. Mari masuk. Makcik perempuan ni tadi, dia nyorok lah budak-budak ni semua tadi bawah katil. Tak ada tempat lain nak nyorok. Punya banyak tempat. Lantak lah. Dia nyorokkan bawah katil. Bila dia nyorokkan bawah katil, dia ingat dah selamat lah. Kebetulan si gergasi ni balik. Gergasi ni dia ada 5 orang juga anak. Bila sampai kat rumah, pintu rumah, belum buka lagi dia dah cium bau manusia. Bau manusia akak tu dia dah biasa. Ini bau manusia lain. Oi, ini ada manusia ni dia. Manusia lain ni bau ni dia. Lain macam aroma dia. Dia pun masuk dia pergi cari. Habis semua tempat dia selongkor. Cari. Tengok dia jumpa bawah katil. Katanya. Disereknya mereka nak dipanggang yang time tu. Dia dok ngobok semua. Ngobok kan lawak pun ngobok. Tapi mujur ada makcik yang kata orang gaji ni tadi. Dia tahan. Bos. Nanti dulu. Bos fikirlah dari mana kuroi ni bos. Kalau bos makan sekarang, mana cukup? Anak bos lagi. Mana cukup? Awak ada satu idea. Kita bela demo dulu. Kita bagi makan tanggung. Biar demo berak tu. Cukup masa, baru kita makan. Masak makan.
barulah puas, badan besar. Macam mana bos? Gergasi ni pun mikir. Itulah satunya. Gergasi ni badannya besar, otaknya kecil, lagi kecil dari burung unta. Betul juga kata kamu adik kat sini. Pergilah kurung dia mah. Kemudian akak tu pun pergilah kurung balik dia mah ni. Syahdan, kita pendekkan cerita, Gergasi ni pun tidur dengan anak-anak dia. Bila Gergasi ni tidur, mereka ni tidur pakai kasut kan. Tapi tu lah, pasal apa tidur pakai kasut? Ada sebab. Rupanya kasut dia ni special. Kalau manusia pakai kasut dia ni, manusia tu boleh lari laju. Sup. So bila dia tengah tidur ni, yang akak ni tadi, dia curi kasut anak-anak Gergasi tadi. Dia bagi kepada budak-budak ni. Dia suruh budak-budak ni lari dulu. Yang tang mak dia, bapak dia ni, dia ambil pakai. Dia kata, kau lari dulu, kau pakai, kau pergi lari dulu kan. Kau pergilah melunung, tak apa katanya. Kau pergi cari rumah bapak kau dulu. Ni lari katanya. Nanti makcik nyusul belakang. Jangan risau, makcik laju kata kan. Ya cik, kami gila, pergi sup pergi kan. Itulah abang sulungnya batai barut nak lari tengok belakang. Dia sepak pula pintu, bagagar sama Gergasi tu. Udah terbangun budak Gergasi tu, udah satu kan. Bila dia dah bangun, yang ni pun sup lah, tinggal lah makcik tu. Makcik tu pula tengah curi meh Gergasi tu masuk dalam beg kan. Mujur dia dah siap pakai kasut dah kan. Bila Gergasi tu bangun, dia tengok anak dia tak ada, kasut anak dia tak ada. Sudah main tahi katanya. Oh Tuhan katanya. Dia tengok makcik tu tengah nak lari. Nanti kamu dia. Nanti apa, kawan dah pakai kasut laju kan. Ginilah kan, hilang. Yang Gergasi ni pun try juga, tak pergi, tak ada kasut kan. Badan dah tak dah berapa tan dah kan. Tak ada kasut, situ lah duduk-duduk, jenuh lah kan. Kita pendekkan cerita, Syahdan berjaya lah akak tu lari. Habis lah cerita Gergasi ni, dah selamat lah ni kan. Budak-budak ni pun sampailah rumah bapak mereka ni kan. Rumah hasil lema lah. Bila dah sampai, rupanya bapak mereka ni dalam keadaan sakit. Tahu sakit sebab apa? Sebab rindukan anak-anak dia. Inilah tak gunalah habornya ni, batai baru. Hang yang pergi buang anak hang, lepas tu hang rindu balik naik sakit-sakit. Kalau ada kat sini kau lapor kan dah kan. Geram pun nak cerita kan. Emosi sikit. Bila dia dengar anak dia dah balik, dia pun keluar lah. Ya Allah, anak bapak minta maaf lah pasal buang kumur rumah bapak, minta maaf bapak rindu apa drama kan. Kemudian sampai makcik tu sup katanya kan. Bila sampai waktu tu tekam je bapak tu, katanya ocok bapak katanya kan. Terdiam. Sebab apa tau? Perempuan tu adalah bekas isteri yang dia cerai dulu. Nampak cerita lah. Dia punya twist dia, nampak hook nak jadikan cerita. Udah drama lain pula. Mulalah keluar ayat-ayat apa, buaya tembaga tua kan. Abang minta maaf, tu namanya Ina. Abang minta maaf Ina, dulu abang terbuat silap. Abang ni menceraikan kamu lah, apalah sekarang abang dah ni. Abang malu dengan kamu, abang dah jatuh miskin gitu. Tapi terima kasih lah kamu dah selamatkan anak abang katanya kan. Demo ni dah tak ada mak lah apa. Biasalah drama buaya tembaga tua. Dia ni, laki ni cakap apa, dia dah malu. Pasalnya dia dah tak ada apa-apa kedana dah kan. Tapi itulah, si perempuan ni tadi hatinya baik kan. Tak apa bang katanya, risau. Lepas ni kita tak miskin lah katanya. Sebabnya tengok ni katanya, dia curi meh Gergasi ni tadi. Bila laki dia tengok, oh Tuhan katanya. Laki ni pun lagi angkat tangan lah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghantar seorang perempuan yang telah menyelamatkan anak aku. Walaupun tak ada mengena dengan dia, tapi dia menyelamatkan anak aku kan. Dan terima kasih Engkau telah hantarkan seorang janda baik pada aku katanya kan. Terima kasih ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan yang Maha Besar katanya kan. Maka lepas itu Demo ni pun menikah. Bila menikah, Demo hidup sekeluarga, mana pun damai. So sejak daripada itu, itulah tempat itu digelarkan janda baik. Sehingga sekarang ni masih ada kawasan tu, janda baik. Yang mana tahulah, yang mana tak tahu tu aslinya tahu juga kat mana kan. Mesti pernah pergi lah, betul. Tapi itulah, ini hanya cerita dongeng, jangan marah saya. Ini hanya cerita dongeng. Cerita ni bukan saya reka. Dia ada cerita ni, ada dalam tulis dalam buku. Semuanya ada 366 cerita. So
banyak negeri ada, macam-macam negeri ada cerita tu. Kalau ada yang nak buat permintaan, nakkan cerita daripada negeri mana, komen dekat saya akan cari lagi faham ke lagi, kan. Kalau ada saya akan buat video, insyaAllah. Pulau Pinang, semua negeri ada cerita, saya akan cari. Cuma saya tak tahu nak masuk yang mana. Saya cari satu-satu yang mana saya boleh cerita, saya ceritakan. Okey, apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih yang mana tengok sampai habis, dan yang mana subscribe saya minta terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan saya hanya mampu mendoakan anda semua dilancarkan urusan di dunia dan di akhirat, memudahkan segala urusan, insya-Allah. Amin. Dan yang mana yang baru, kalau sudi subscribe saya, bantu saya untuk mengembangkan lagi, kan. Saya cuba buat lain daripada lain, kan. Orang selalu buat cerita seram, saya buat cerita dongeng rakyat dalam bentuk orang kata santai, komedi. Tak ada komedi, tapi saya bawa cara saya, iaitu ada lorak-lorak sikit lah. Biasalah nak jati Perak. Kemudian kalau kalau sudi, itulah subscribe dengan like, itu saja. Kita jumpa di next episode. Tak tahu dah cerita kisah apa lagi yang akan datang. Kalau ada permintaan, komen je. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.